memang tidur macam ni tau. Memang di sini bagus nak tidur tenang kan. Tiba-tiba dia mimpi harimau. Hilang gajahnya datang. Saya gua recheck dulu stok gua bapok laju syok. Okay. Ada gajah di balik batu. Okey. Harimau nak pergi makan daging jap deh. Harimau nak pergi makan daging jap. Okey guys bunyi harimau sikit. Nak harimau jantan ke? Harimau apa nama? Harimau betina ke? Ataupun anak harimau ke? Pak harimau nak macam mana? Scary lah gigit-gigit ni. Alamak. Akan mimpi harimau. Harimau tu kekam lagi. Serabut kan? Serabut. Wow. Geramnya. Terabutlah geram aku. Janganlah nak geram-geram. Jangan geram-geram. Nanti mimpi gang. Bunyi harimau. Kalau itu bisa satu. Kalau aku buat harimau yang ganas-ganas aku kena beli banyak. Kalau itu ni satu. Beli satu je. Stok tak banyak. Stok tak banyak. Awak seram pula. Apa ni? Yang seram tu kalau buka seluar. Tak banyak. Seram. Akulah ish. Dari dirimu kemarin ku membahagiakanku. Seakan kau bahagia. Wow. Serabut lah. Ada yang pisahkan kita. Terkejut aku. Slide live tengok baju dia. Syira tak mau? Wow. Tak mau. Tak mau terkejut macam ni. Saya dah terkejut.